Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumihi fid darin amin. Yang makruhnya pada sembahyang itu amat banyak. Muka surat 17 kitab Jawi, Munatul Musalli, baris yang kedua daripada bawah. Tajuk, tuan-tuan tengok balik tajuk pakaraha, benda yang makruh, perkara yang makruh dilakukan dalam solat. Ada yang makruh dilakukan sebelum solat, ada yang lakukan dalam solat. Okey. Karohah ataupun makruh di sini yang dilakukan dalam sembahyang hendaklah dielakkan berlaku, kerana walaupun dia hanya sekadar makruh, dia tetap larangan. Makruh ni barang yang ditegah atau dilarang, tapi dia bukan larangan lazim. Dia adalah talabul tarki bi ghairi lazimin atau ghairul lazim, tuntut supaya tinggalkan, tetapi tak lazim. Kalau lazim jadi wajib tinggalkan, mana haram buat, dia tak lazim, tapi dia masih tuntutan untuk ditinggalkan. Begitu juga perkara sunat, tuntut untuk buat. Ni antara yang berlakunya akhir zaman ini, apabila tak meneliti dalam sesuatu hal. Ada berlaku, kita tengok dalam teguran satu orang kiai, tuan guru lah. Dia kata salah satu daripadanya wirid sembahyang lah. Wirid sembahyang yang diabaikan daripada apa yang dilakukan oleh alim ulama dahulu. Main hentam kromo je lah. Ikut ulama pun tidak, ikut Nabi pun tidak, ikut suka hati, kata dia. Jadi pengajian macam ini untuk membetulkan balik, tuan-tuan, sebenarnya, supaya kita balik ke jalan asal, supaya tak jauh menyimpang. Jangan jadi macam Mesir, jangan jadi macam Saudi, sebahagian tanah Arab, habis dah, tak ada dah wirid-wirid ni. Saya duduk Mesir 7 tahun, saya tahulah. Alim ulama ke, orang besar ke, semua wirid masing-masing. Habis salam, wirid masing-masing. Jadi tak salah, tapi masyarakat tak dibimbing. Kalau kita sekurang-kuranglah, kita kata jemaah Zuhur tadi maghrib tadi, ada satu sah lebih, kurang-kurangnya yang wirid tunggu wirid, ada. Tapi kalau kita kata Tok Imam tak wirid, habis dia keluar gitulah, kosong. Itu banyak yang berlaku di Mesir. Habis dia sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakat lari. Adalah 2-3 orang wirid masing-masing ikut sunnah Nabi. Yang mana nak ikut. Jadi sebenarnya tu, sebab tu orang tua-tua dulu dia ajar wirid, imam tu wirid. Sebab bimbing, manusia ni perlu bimbingan. Dia kalau tak tarik telinga dia tak mau buat. Itulah maksud dia. Jadi kalau Tok Imam buat, dia akan buat. Dia malu Allah jugalah nak keluar pun, kecuali kalau ada darurat. Jadi kita masuk pada ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tok Imam kerja tugas dia menolong orang untuk bertakwa. Kalau dia wirid, orang lain ikut. Kalau dia tak wirid, orang tak wirid. Jadi dia dapat pahala. Jadi tak jadilah bid'ah yang dia hukumkan. Jadi kerana dihukumkan wirid tu bid'ah, akhirnya masing-masing lah jadi macam Mesir. Amat menyedihkan. Dia pun tak tahu wirid langsung. Hatta, tuan-tuan, tasbih subhanallah pun dia tak buat. Imam tak buat, maka makmum tak buat. Masing-masing lah. Kita tengok kalau syekh-syekh tu, dia berat lah, nampak lah dia main jari tu, sorang-sorang dia. Kalau orang lain tak ada lah balik tu. Dan trend tu yang takut dibawa balik. Trend di Mesir, trend di apa, saya negeri lain saya tak tahulah. Berbeza katanya kalau di Yaman. Sebab tu banyak sekarang ni kecenderungan anak-anak muda kita
mengaji di Yaman. Sebab trend Yaman ni dia masih lagi, Yaman tu pun bukan semua tempat lah di Tarim, dia masih lagi ada macam kita. Sebab kita ni datang ajar wirid, ajar berzikir apa semua ni datang daripada Hadramaut. Jadi ada lagi lah trend kita tu, dia masih berjalan, syekh-syekh dia masih lagi berwirid. Tapi kalau Mesir tak ada dah, masing-masing lah. Dan kita tengok memang yang tak buat lah, memang tak buat. Habis bila nak buatnya? Sedangkan tuntutan wirid lepas sembahyang tu terutamanya membaca ayat kursi, Allah mantas salam, apa ni, tasbih tu Nabi tak pernah tinggal tu. Ya, subhanallah apa semua tu tak tinggal, Nabi tak tinggal. Ya, itu kuatlah nak kita amalkan. Kecuali baca amalan Rasul, syahidah tu kalau tak nak buat tak apa lagi lah. Ya, itu tak masuk daripada sunnah yang Nabi suruh buat. Ya, yang Nabi pun tak buat benda tu. Tapi kalau yang subhanallah pun tinggalkan, itu malang. Jadi berlaku. Dan berlaku satu tempat, ada orang mengadu pada saya, imamnya habis sembahyang di kalut mana tak tahu, katanya surah Tabarak ataupun surah Mulk, wirid tak buat. Pening lah tuan-tuan, pening. Janganlah buat gitu. Dia ada tempat dia. Tempat dia masa tu adalah bacaan yang kita baca la syarikalah, Allah majurna minan nar kalau maghrib dengan subuh lah. Kemudian Allah mantas salam, ya, baca ayat kursi kalau baca Fatihah, baca ayat kursi, kemudian tasbih subhanallah, ya, nak tambah amalan Rasul pun tak apa, tambah syahidah pun tak apa, baca qul 3 qul ke apa ke, itu pun sunnah. Ada riwayat baca 3 qul, kemudian doa sebagainya lah, ya. Itulah wirid yang sepatutnya kita buat, ya. Tapi malangnya tak buatnya yang tidak sepatutnya. Tempat dia dibacanya surah Mulk. Tak tahu mari mana. Bukan pendapat ulama, bukan sunnah yang Nabi tinggalkan. Yang sunnah kita letak ke tepi, yang bukan sunnah kita ambil letak tempat dia. Jadi salah. Salah taklah haram, tapi macam kita kata tak kena gaya. Orang minum pakai cawan, kamu minum pakai mangkuk, dua-dua hilang dahaga. Tapi tak kenalah, adalah minum pakai mangkuk, makan nasi dalam cawan. Dia pelik ya. Macam itulah hukumnya kalau kita letak bukan tempat dia wirid tu, walaupun sunat. Okey, termasuk benda makruh jangan buatlah dalam sembahyang kalau boleh elakkan. Dan kita belajar ni, kita mengaji untuk kita check balance. Macam saya pun ada juga salah silapnya, lupa, kadang terlupa. Alim ulama pun ada silap. Ada, kalau kita tengok alim ulama besar-besar pun kadang-kadang ada salahnya. Sebab tak semua orang prihatin dalam bab ni. Tak semua orang dia mengajar benda ni. Kalau orang yang dia mengajar benda ni, dia akan prihatin lah benda tu. Kadang-kadang dia ajar benda-benda yang lebih besar dalam bab agama, jadi tak nampak lah yang ni. Okey, panjang pula mukadimahnya. Banyak dia kata benda makruh dalam sembahyang ni banyak tuan-tuan, tapi yang diletak sini yang selalu kita buat lah. Setengah daripadanya nak tengok kitab besar-besar lagi lah kalau nak mengaji yang banyak-banyak tu. Berpaling ke kanan atau ke kiri dengan mukanya. Okey, tepat tu bahasa kitab, dia bahasa tepat. Kenapa dia sebut muka? Kalau berpaling dengan dada dah batal, bukan makruh lagi dah, batal. Okey, jadi hati-hati pada paling, ya. Kita tengah sembahyang kita tengok orang, tengok ke jelin ke sama. Dia kata tengok lagi teruk, jelin sikit je tu, sama lah. Dua-dua tu asyik, mengasyikkan, melalaikan. Jadi kalau dia paling tu, dada tak lari, batal tak? Tak batal, tapi makruh, karaha. Kenapa makruh? Wajib dada menghadap kiblat dan sunat muka menghadap kiblat, dan mata melihat tempat sujud. Jadi bila dia paling ke sana, dua benda dia tak boleh buat.
Satu, muka tak menghadap kiblat, mata tak memandang tempat sujud. Dua benda sunat dia tinggalkan. Makruh lah. Tapi tak batal. Ada je orang itu, dia sembahyang, orang lalu dia tengok itu. Betul lah kan? Okey. Atau dia tak tengok ke kanan kiri. Dia tak tengok kanan kiri. Atau melihat ke langit, dongak. Dongak dia sunat mendongak ke langit ni ketika berdoa yang berhajat sangat di luar sembahyang. Sembahyang tak boleh lah macam doa kunut dia tak ada tangan tengok, tak ada pula suruh sunat, tak ada pula kita ada sunat tengok langit. Dia tetap juga dia hak dalam tu, hak sembahyang tengok tempat sujud. Tapi di luar sembahyang sebenarnya doa gitu ada tu. Tu antara sunnah yang kita tak dapat nak buat. Kalau ada orang buat pelik, alim ulama pun tak buat. Tapi sunatnya melihat langit lah. Kerana demikian itu permainan syaitan, melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat atas langit, itu adalah mainan syaitan, melalaikan orang yang sembahyang daripada tumpuan sembahyang tersebut, atau melalaikan daripada khusyuk dalam sembahyang. Okey. Dan takhsha'a qulubuhum, khusyuk hati. Jadi khusyuk ni fokus utama tuan-tuan, nak dapatkan khusyuk bukan terus pergi ke hati, dia tak mau. Satu-satunya paling susah dalam sembahyang ni mengkhusyukkan hati, tak boleh. Tapi macam mana nak train dia? Khusyukkan anggota dulu, baru dia akan khusyuk hati. Tu pun lambat. Allahu Akbar, mata tengok tempat sujud, tangan jangan bergerak dah. Ini kita dah biasa dah. Macam saya pun kadang-kadang macam tu. Allahu Akbar dah biasa dah. Kadang dia mari kata garu. Dia jadi pesen. Dia hilang. Dia patutnya disiplin kita adalah bila kita letak tangan. Sebab tu sunat kita pegang itu saya sebut itu kan. Itu pun khilaf ulama' lah. Ada ulama' kata leroi. Tapi muktamadnya yang mengatakan begini. Kenapa? Kerana digenggam tu, bila pegang genggam gitu, kita tak bergerak dah, tangan kita tu tak mudah-mudah lah nak garu sana, garu sini. Sebab bergerak anggota badan itu hilang khusyuk. Mana datang khusyuk kalau mata tengok itu? Dia hilang khusyuk. Kalau zahir tu dah menunjukkan hati tu tak tumpu pada sembahyang. Kalau dah mata ke lain, tangan tu menggaru, kerja garu je. Kalau betul kepiah, ada betul songkok, betul itu, betul ini, ada yang menjanggut dengan sembahyang, itu bukan khusyuk. Dia tak jadi khusyuk. Anggota itu siapa yang sebut? Imam Ghazali. Kita sebut dah perkara tu di dalam bab yang awal hari itu. Jadi termasuklah memandang kanan, kiri, atas, belakang, bawah, tengok tempat mana. Jadi kena kontrol anggota badan dulu. Boleh kita berjaya kontrol anggota badan, insya-Allah kita boleh kontrol hati kita. Yang hati kita lalai dalam sembahyang, kenapa? Kerana kita tak boleh kontrol anggota badan. Okey. Dan setengah daripadanya menutup mulut dengan umpama kain. Sebagian ulama tutup dengan tangan pun tak boleh dia. Dalam ni dia kata kain, muktamadnya kain lah. Jadi sembahyang makruh pakai mask. Pakai mask kan, penutup hidung. Dia tutup mulut sekali. Dia bukan takat tutup hidung je. Tutup muka makruh, tutup mulut pun makruh. Tutup muka pun makruh, tutup mulut. Termasuk perempuan. Perempuan kalau dia sembahyang tempat perempuan yang tidak ada ajnabi, tak ada orang asing, maka dia tak boleh tutup muka dia. Tapi kalau dia sembahyang tu dilihat oleh orang asing, maka sunat dia pakai purdah tutup. Gugurlah hukum makruh tu. Hukum dia berubah tengok situasi dan suasana. Jadi datang wabak ni macam mana ustaz? Sebab tu ulama bahaskan perkara tu. Satu, dalam bab sembahyang, adakah masih makruh? Hukumnya kalau dah membawa kepada wabak, bawa pada penyakit, kita nak tanggung mudarat tu susah, payah, maka mengelak daripada mudarat lebih aula.
Ya, mengelak daripada mudarat lebih aula, sedangkan perkara itu makruh saja, maka gugurlah hukum makruhnya, tak makruh lagi lah. Sebab tu saya kata zaman pakai emas dulu ramai orang buat kerja makruh. Pasal apa? Bila pakai emas kan tak menapeh. Ya, saya pun tak bawa emas. Ya, bila menapeh dia tarik apa ni, emas dia tu bubur bawah hidung. Itu kalau kena saman masa tu 10,000. Ya, tak kurang 1,000 lah. Ya, ada yang 50,000 kena kan. 10,000 dia punya maksima dia. Dia tak sampai maksud. Ya, jadi dia pakai berapa? Segi undang-undang dunia pun salah. Segi etika pakaian, apa ni, pemakaian untuk kesihatan pun dia kira gagal patuh lah. Ya, sebab dia pakai, dia tak tutup hidung, dia tutup mulut je. Sebab dia napeh payah. Napeh kan gitu, lepas gitu. Bila pakai emas, mula-mula pakai emas, kan rasa remeh orang yang tak biasa ni. Dia tutup tinggal, dia tutup mulut je. Ada yang dia tarik ke dagu, jumpa polis baru dia tutup. Tu tak patuh namanya. Satu, bila gitu, ya, dia semayang, dia pun tarik ke dagu. Tarik dagu tak apa, dia tutup apa? Dia tak tutup mulut. Dia tutup mulut. Okey. Dia tutup mulut, hidung tak tutup. Apa hukum dia? Hukum dia makruh. Kalau tutup mulut, sebab apa faedah tutup mulut? Dia kata polis tangkap kalau tak pakai. Kamu tutup mulut, polis tangkap juga. Dia tutup hidung, polis akan charge juga. Ya, masa itulah. Ya. Jadi yang faedah dia datang, manfaat benda tu bila tutup hidung, bukan tutup mulut semata-mata. Jadi ramai je yang tutup mulut, semayang, sambil semayang. Makruh. Ya, tutup hidung tak makruh. Kenapa? Pasal dia menepati tuntutan tadi. Tuntutan yang kata kena tutup mulut, kena pakai mask untuk jaga kesihatan. Kalau tak tutup hidung, tak ada jaga kesihatan namanya. Jaga mulut, takut bau busuk. Itu je lah. Mana karahah makruh. Okey, bila darurat sampailah kepada benda haram pun difatwakan halal. Mana? Datang pada zaman wabak. Satu ketikanya, wabak apa sebelum Covid berlaku di Mekah, maka kerajaan Saudi mewajibkan pakai mask. Sebelum Covid. Keluarlah fatwa dunia menyatakan harus bagi orang yang ihram memakai mask atas alasan jika diisytiharkan wabak. Tak isytihar tak boleh. Kerajaan isytiharkan berlaku wabak bersekitaran, maka wajib pakai mask. Maka ketika tu orang yang ihram boleh pakai mask, tidak kena dam. Itu kaya wajib tu. Ya. Bukan takat makruh. Ya. Benda melanggar ihram tu boleh. Sebab dia bawa mudarat. Ya, apatah lagi makruh menutup muka ketika solat atau mulut. Hukum makruh tu gugur dengan sebab wajib tadi ni diperwajibkan oleh kerajaan menutup hidung dan mulut pakai mask. Okey. Melainkan menguap. Jadi maknanya kalau saya kata tadi, ada ulama kata tutup dengan mulut tak boleh. Ya. Pasal menguap orang tak tutup dengan kain, orang tutup dengan tangan. Okey, melainkan menguap, tidak makruh menutup mulut. Beza kalau tak saja duduk. Makruh dalam sembahyang. Jangan dibuat. Makruh tanzih dia panggil, makruh cela. Beza pula berubah hukum daripada makruh kepada sunat. Bila menguap. Maka sunat tutup mulut dengan tangannya, tuan-tuan. Ada orang dia malas nak tutup mulut. Okey, menguap saja tak batal. Menguap sambil bunyi, ada bunyi. Batal terus. Dia panggil berkalam, berkata-kata, 2 huruf. Jadi hati-hati. Orang menguap ni, dia nguap dulu. Tengah baca Fatihah, walillahikan na'budu siratal mustaqim, tak sah Fatihah tu. Sebab dia baca tengah menguap. Ada orang macam tu.
Tak boleh, tak sah. Dia kena habiskan menguap baru dia baca Fatihah. Sebagian ulama mengatakan Fatihah tu wajib ulang. Sebab menguap tu memutuskan antara dua ayat, antara ayat awal dan ayat akhir, ayat kemudian. Ingat antara tu Fatihah antara benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kita menguap dan kita tak ulang balik Fatihah. Raikanlah hukum fiqah. Maknanya bila kita menguap, kita ulang balik bismillah. Supaya tidak putus antara ayat dengan ayat, kalimat dengan kalimat di dalam Fatihah. Yang putusnya kadar senafas, hukumnya batal bacaan Fatihah tersebut. Dia kena ulang daripada awal. Okey. Jadi menguap antara dia. Satu, menguap kena ulang Fatihah. Menguap tak boleh baca Fatihah, itu boleh batal. Menguap tidak boleh berbunyi gitu, kecuali tak boleh tahan lah, dia terkeluar sendiri. Yang ketiga, kena tutup mulut, sunat. Itu sunat lah. Sunat pula tutup mulut, tak makruh. Kerana menguap. Kerana ada hadis kata dia. Kerana disebut pada hadis, apabila menguap seorang kamu, maka adalah menggenggamkan dengan tangannya atas mulutnya tu. Ada riwayat kata macam tu. Ada, jangan macam ni. Ini tak apa-apa tepat. Tak apa betul. Menguap. Dia menguap macam tu. Sebab udara yang keluar pada mulut kita ni tak apa elok. Jadi bila kita menguap, kalau ni tangan ni kita nak pegang makan, atau utama tangan kanan lah, pegang benda makan, sentuh ni akan melarat kuman bakteria. Kalau belah sini kita jarang guna dalam sentuhan. Jadi tak sentuh cawan ke sentuh pen ke apa tak. Jadi kadang-kadang orang tu salam dengan kita. Itu yang jadi penyakit tu. Sebab dia menguap tadi, dia masuk kuman bakteria dalam tapak tangan ni. Itu bukan nampak kan, COVID kan gitu. Kemudian dia mari salam dengan kita. Kita pun salam pula. Bukan tak ada salam. Ada orang salam terus kat mulut. Kelekat terus lah kumannya. Jadi sebab tu kalau dia menguap gitu, elok tangan kiri tutup itu. Katanya genggam. Genggam ni tutup penuh lah mulut tu. Jangan sampai nampak anak tekak tu huduh penuh. Wah, gitu nampak anak tekak dia. Tak elok akhlaknya. Maka terutama dalam sembahyang. Yang Nabi sarankan ni adalah dalam sembahyang atau luar sembahyang. Nabi sebut luar sembahyang, tapi termasuk dalam bab sembahyang. Lebih aula lah. Maka bahawasanya dalam hadis sana sebut syaitan masuk pada mulutnya ketika menguap, dia buka nganga mulutnya tak tutup. Okey, itu antara dia. Ingatlah. Dan setengah daripadanya makruh juga kena ingat. Mensingkapkan rambutnya. Singkapkan rambutnya. Okey atau kainnya, kerana ditegah pada hadis. Singkap termasuk dia pegang rambut masa dia sujud. Itu singkap namanya. Makruh buat kerja gitu. Atau mengikat rambut, makruh bagi lelaki, tidak pada perempuan. Sebab lelaki tak disuruh simpan rambut panjang. Dia kata sunnah Nabi yang simpan rambut panjang. Tak adalah sampai rambut panjang suruh ikat. Saya tak pastilah, kami mengaji, saya mengajilah. Tidak disebut dalam mana-mana kitab fiqah. Hadis saya tak tahulah. Mengatakan menyimpan rambut itu sunat. Ada sunat kau simpan rambut panjang? Tak ada saya jumpa kitab fiqah mana. Yang ada sunat simpan janggut. Itu ada. Jadi orang yang mengatakan kenapa rambut panjang ikut sunnah Nabi, itu kadang-kadang menipu atas Nabi. Kadang bukan sebab ikut Nabi, ikut makrok. Ikut artis, ikut geng Scorpion, geng Metallica dulu. Bukan kerana ikut Nabi.
Tapi bila orang duk marah-marah panjang berbelik sampai Mak Rahmat dulu, Allah yarham, haramkan rambut panjang masuk TV. Oh, marah dia. Tu satu-satu menteri yang tegas macam ustaz. Saya kata gitu. Pelik Mak Rahmat. Menteri tapi tegas macam ustaz. Macam ustaz sekolah asrama. Siapa dia penyanyi rambut panjang tak boleh masuk. Dia kalau boleh bawah ni je, bawah telinga. Bawah sampai ke bau, cecah bau tak boleh masuk TV. Masa tu wing dengan shirts mana boleh masuk TV. Mesti rambut panjang. Geng-geng yang panjang, yang mana yang nak menyanyi tu kena kerat lah. Termasuk siapa? Salim. Salim rambut panjang tu. Kerat kalau saya nak menyanyi yang TV. Bagus. Menteri macam tu bagus. Lepas tu kan sekarang ni kan bebas. Masuklah rambut panjang sampai ke bau ke, sampai ke punggung ke, tak ada masalah. Okey, jadi buat alasan kerana sunnah. Jadi orang tua saya pernah mengajar dalam bab tu, dia kata tak tahulah, kita pun tak jumpa kata rambut panjang Nabi tu sunat ikut. Tak semua yang kamu tengok Nabi buat tu sunat ikut. Maka balik pada tak ada dalil untuk kita ikut, maka kita balik al-adatu muhakkamatun. Adat tu hukum. Adat tu hukum, tuan-tuan. Bukan rambut panjang tu hukum. Mana? Ulama Mesir mana ada rambut panjang? Ulama waliullah warak mana ada rambut panjang? Mesir ni memang rambut pendek, dia memang lagi alim lagi pendek rambut. Dia memang botak, separuh botak, dia memang cukur. Cukur rambut tu setengah kita fiqah kata makruh. Tapi memang ada sebut. Jadi orang petikai. Kenapa Tok Guru di Patani, Tok Guru pondok Patani sampailah ke tanah Melayu ni, Tok Guru dia semua cukur kepala. Hari Jumaat je sampai cukur sebulan, nampak tinggi dah, tendang telinga. Kalau orang tua saya, rambut tendang telinga pergi cukur. Dia bukan gunting, botak balik. Kalau ikut karahah makruh. Jadi ulama bahas lah di Patani, kenapa ulama-ulama ni cukur rambut? Dia kata pada pandangan orang Patani, orang kita Jawi, orang rambut pendek ni orang tawaduk. Dia ingat dia berubah hukum lah. Orang rambut pendek ataupun orang yang botak ni orang yang tawaduk, orang rendah diri, orang yang warak. Jadi Tok Guru kesesuaian dia rambut pendek, bukan rambut panjang. Rambut panjang kan pendeka. Bukerih kita kan, bubuh pula apa ni, tengkolok. Tak nama orang alim lah. Jadi situ. Okey, jadi berambut panjang tu tengoklah isunya. Ikat rambut makruh bagi orang lelaki. Singkat rambut, termasuk singkat pakaian. Mana singkat pakaian? Ni. Saya tangan panjang ni. Kalau dia asal-asal tangan pendek, tak ada baju lain, dia tak makruh. Kalau ada baju lain, afdalnya pakai tangan panjang lah, tuan. Ada baju tangan pendek, tapi ada baju tangan panjang, elok pakai tangan panjang, tinggalkan tangan pendek untuk sembahyang, kerana dia menunjuk warak. Jadi tak nak, ni kan trend dulu, pakai baju kemeja lipat tangan. Tu zaman saya remaja dulu, trend dia pakai baju kemeja long sleeve tapi lipat sampai ke siku. Tu masa tu belagak lah keluar tu. Nak pula zaman ada pakai seluar jean, apa ni, baju western. Yang ada satu ni, ada corak atas ni, atas bau tu corak lain, bawah ni lain, colour lain. Tu lipat kat sini tu, kalau mengorat tu orang pandai tengok kan. Makruh dalam sembahyang. Sembahyang ni pakai baju berwarna bercorak-corak makruh. Lipat tangan makruh, tangan pendek pun makruh, lipat kaki seluar pun makruh. Tu yang saya petik di dalam kitab Sulamus Sibyan, kata Tuan Guru Haji Cik Kok Diang, seorang yang solat sembahyang melipat kaki seluar tu makruh. Kemudian disebut oleh sebahagian ustaz-ustaz juga dalam fatwa Saudi, dia kata tidak ada satu larangan melipat kaki seluar. Saya buka dalam musalli ni, nada pula
Dia ada hadis dia. Nabi melarang. Nabi tak katalah kaki seluar, Nabi umumkan. Mana dia punya hadis. Ada hadisnya. Itu pun kadang-kadang fatwa ni dia tak tengok hadis betul. Hadis Ibn Abbas kata umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin wala akfital thiyaba wala sya'ra. Aku diarahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Maka aku dilarang singkap rambut dan juga melipat kaki baju. Baju tu umum lah, termasuk seluar. Jadi timbulnya kerana orang yang tidak faqih mengeluarkan hukum. Masyhur dulu, saya ingat lagi zaman saya kanak-kanak, zaman saya remaja, pertumbuhan orang mula nak kenal orang dakwah. Masa tu mula naik orang dakwah sunat pakai jubah. Masa tu baru orang kerti pakai jubah. Disuruh pula pakai sekerat kaki, sekerat betih. Itu sunnah Nabi. Betul lah. Maka pakaian yang sunat sebenarnya tuan-tuan adalah sekerat betih. Itu sunat kaki seluar kita, bukan labuh. Jadi bila dah dia kempen kepada kaki seluar tu sekerat, jubahnya sekerat, lepas tu kita tengok awalan daripada orang Arkam tu pakai jubah kan sengten, singkat betul, nampak beza tu kita kena ni orang Arkam ni apa? Sengten jubah dia. Kalau tok guru pondok dia labuh. Tu beza faqih dengan tidak faqih. Tapi timbul fitnah masa tu, mereka mengatakan siapa yang pakai isbal hukumnya haram. Isbal ni apa? Seluar kaki yang lebih pada tumit. Buku lali, bukan tumit, buku lali. Apatah lagi yang meleret lah. Jadi dengan memaham dia kata tiada solat ataupun tidak sah solat dia hukum itu. La solata, tiada solat, tiada sembahyang bagi man asbala au kama qala, saya pun tak ingat dah hadisnya. Siapa yang berlebihkan kaki seluar dia pada tumit, ada buku lali, maka Nabi kata tak sah solat. Kalau ikut satu riwayat kata tak sah solat, satu riwayat dia kata bukan tak sah, tak sempurna. Maka mazhab kita mengatakan makruh berpakaian isbal. Okey, adakah makruh tu mutlak? Sepanjang zaman makruh. Fiqh ni dia bahas gitu tuan-tuan. Dia bukan tengok hadis gitu je. Jadi ulama ni kaji lagi hadis tersebut. Dia kata Nabi sebutkan di ujungnya kerana orang yang isbal, orang yang kaki seluar dia labuh atau pakaian dia labuh buku lali, orang ni minal mutakabbirin, daripada orang takabur. Okey, maka fuqaha, dia beza fuqaha dengan orang yang tak fuqaha. Takabur tu dengan perbuatan ke dengan hati? Takabur ni, sombong, takabur dengan zahirkan perbuatan ke dalam hati? Dia dalam hati. Kita tak boleh kata orang tu takabur, orang tu sombong. Takabur lah, sombong tak sama. Sombong ni orang sembang tak mau cakap, orang tanya khabar buat tak tahu, orang tegur dia senyum, dia tak senyum, tu sombong. Takabur ni tak, dia rasa dia hebat pada orang lain. Dia rasa hebat pada orang yang takabur ni, dia bukan zahir, dia dalam hati. Maka ulama fiqh kata, kalau kamu pakai labuh, tidak ada takabur, tak makruh. Yang makruh kerana datang takabur. Macam apa Nabi kaitkan takabur? Maka dikaitkan hadis tu dengan asbabul hadis, dia panggil. Fuqaha dia bahas gitu tuan-tuan. Ahli fiqh dia lain, ahli hadis lain, ahli fadilat lain. Maka kata ahli fiqh, Nabi sebut sana kalau takabur tu berlaku hati. Balik pada asbabul hadis, Sayyidina Umar orang yang kaya. Zaman tu zaman selepas apa ni kita kata, zaman ketika orang Islam sempit harta. Peperangan lah, dibuat kezaliman oleh orang Quraisy lah. Maka tak ada pakaian yang indah-indah, melainkan Sayyidina Umar ni orang kaya, pakaian dia labuh. Bila Nabi terserempak, terjerombak kata orang Perak, terserempak dia dengan Nabi SAW, tengok Nabi tengok dia pakai labuh.
Maknanya Nabi tak pakai labuh, dia pakai labuh. Nabi pun keluarkan hadis, Nabi kata Nabi kaitkan dengan semayang. Orang yang semayang, Nabi kata tak diterima semayang dia kerana dia pakai isbal. Dan isbal ni daripada orang yang takabur. Terus Sayyidina Umar takut jumpa Rasulullah dah dengan pakaian yang labuh. Rasulullah tegur. Jadi di sana makna makruh. Nabi suruh jaga hati. Sebab ketika itu isbal tu orang sombong, orang takabur. Ya, sekarang ni tak ada dah kamu labuh macam mana pun, tak ada. Tambah zaman pakai ball bottom dulu kan, seluar ball bottom tu. Ada serik sampai bawa sampah-sampah kat tu jalan. Tak ada pula orang kata sombong ke bongkak ke takabur, sebab dia trend tu tak jadi apa dah. Maka ulama sepakat. Sebab tu walaupun begitu masih sunat kita pakai pakaian yang tidak melabuhi buku lali. Ulama Mesir dia tengok, ulama besar-besar Mesir, Saudi semua jubah dia labuh. Tapi taklah melirik lantai. Dia jangan sampai melirik lantai. Ya, tengok tu Syekh Azhar yang datang, ulama-ulama semua jubah dia labuh 3-4 lapis lagi. Tak ke takabur, dia dah tak jadi takabur dah. Dah ramai dah pakai macam tu. Jadi dengan alasan begitu, dia kata dengan hadis yang tadi ni, masa saya kata zaman saya remaja tu, dengan alasan tadi Nabi kata siapa yang labuh pakaian dia maka semayang tak diterima Allah, ya, la solata. Dia pun kata sunatlah lipat kaki seluar nak semayang. Di situ tak kenanya. Sebab apa? Lipat kaki seluar adalah hadis lain dia kata makruh. Tak nak isbal. Isbal tu bukan dengan cara lipat kaki. Nak elak isbal, dia kena kerat kaki seluar tu. Bukan lipat. Lipat tak jadi, dia tetap isbal juga. Hari kamu habis semayang, kamu lepaskan balik. Maka tidak disunatkan melipat kaki seluar ketika semayang kerana nak mengelak isbal. Tak ada. Kalau nak kerat. Itu disebut dalam kitab apa ni, saya sebut tadi Haji Cik Qadiang. Cumanya saya tak jumpa dalil. Dalil ni kat sini. Rupanya ada dalil dia yang dia kata makruh tu ada, sebab melipat kaki suatu makruh. Saya tengok dalam fatwa dia kata tak ada dalil. Rupanya tak jumpa dalil dalam fatwa. Fatwa pun kadang-kadang tak menepati. Okey, saya tak pegang fatwa, saya pegang kitab. Kalau kata siapa kitab Syekh tadi untuk guru Haji Cik Qadiang, saya kan pegang cakap dia. Penelitian dia tentang hukum, dia mencerita hukum fiqh, jadi bukan fatwa. Dia tidak permudahkan dengan kata hukum ini. Jadi kita pegang pada hukum tu dulu. Kemudian bila orang soal carilah fatwa, jumpa ke dah. Dia kata ada. Pasal apa tak ada? Pasal apa Tok Guru ni kata makruh? Bila semak jumpa memang ada dalil kata makruhnya dengan hadis Nabi tadilah. Okey, rambutnya, jadi ikat rambut bagi lelaki makruh, dia sanggui pun makruh, dia tahan dengan tangan pun makruh, begitu juga kain dia singkap makruh. Singkap ni lipat lah, senten, kerana dia tegah pada hadis. Dan dimaaf pada perempuan ikat rambut dia, tiada mengapa ia sembahyang dengan sanggulnya. Maksud kata maaf, maka tidak ada larangan, tak ngapalah kalau dia nak ikat rambut dia sembahyang. Jadi jangan sampai keluarlah hadis-hadis ni tuan-tuan. Aduh, penat juga lah. Zaman Nabi SAW dulu, zaman orang bersanggul. Jadi ada kalangan perempuan-perempuan ni nak tunjuk ranggi dia tu, dia sanggulkan tinggi. Nabi tegur sebab dia nampak ranggi sanggul tu. Jadi sampai hadis tu dibawa sampai sekarang, menghukum haramkan orang perempuan yang sanggul tinggi. Dia bukan haram, Nabi tegur. Nabi tegur tu tak berapa senonoh pada akhlaknya. Nabi tak suka tengok. Jatuh makruh. Ada benda kadang-kadang Nabi sendiri tak suka tengok perangai itu. Nabi tegur lah. Dia tak datang makna hukum itu, tapi diviralkan, siapa sanggul tinggi haram, dilaknat Allah Ta'ala lah, macam-macam lah katanya. Jangan, kalau benda tu haram, ulama akan sebut. Ulama ni dia amanah dengan ilmu.
Dengan sebut. Sebab tu jangan kita tinggalkan fiqh. Sebab fiqh ni yang melengkapi makna hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah. Atau dengan jalin rambut tak makruh bagi perempuan. Laki makruh jalin rambut. Kerana kesukaran atas membukakan sanggulnya, jadi payah nak semayang sekarang. Jadi berubahlah hukum perempuan dan laki. Laki sebab tak disuruh simpan rambut panjang. Kalau simpan rambut panjang pun tak ada laki rambut panjang dia sampai bersanggul. Nah, habis sangat hang tuah takat bau je lah. Tu dia. Takat bau mana ada orang bersanggul. Kalau perempuan rambut dia panjang, disanggul. Okey. Dan setengah daripadanya makruh ia berludah di tengah sembahyang di hadapan. Ludah tu tak makruh. Makruhnya ludah ke depan atau ke kanan. Makruh. Okey, ke depan maksud kenapa makruh? Ke depan makruh sebab kiblat. Sebab tu saya dulu tak tahulah, saya tak tahu orang lain mengaji dengan siapa. Masa zaman saya sekolah menengah, saya berkawan dengan ustaz-ustaz kampung ni. Orang tua saya sendiri taklah sampai semua dia nak tegur saya apa semua. Kan kita depan orang tua duduk tertib. Dengan ayah saya kami takut dengan opak kami. Tak ada duduk tak senonoh, memang duduk dengan dia tertib. Jadi kadang-kadang kita berkawan, bersembang atas surau apa semua tu, belonjor kaki. Kawan-kawan kan, ustaz-ustaz tu, ustaz-ustaz pula macam kawan pula. Baik macam abang-abang kita. Jadi seorang ustaz saya tu, dia kata, jangan ngadap kiblat, kata kaki dia, kita lunjur ke kiblat. Saya dididik macam tu tuan-tuan. Jadi saya dah kecil, saya tak reti nak lunjur kaki ke kiblat. Bila saya tengok orang lunjur ke kiblat, saya tegur. Kadang saya tegur, orang marah saya. Sebab saya ditegur oleh ustaz saya. Ya, tambah dalam majlis ilmu je ni kan, tuan-tuan menghadap kiblat kan. Itu lunjur kaki. Ada satu program tu saya tegur orang tu. Ya. Saya tegur lah, kata abang janganlah tunjuk kaki kat muka saya. Tak elok. Orang lain boleh duduk atas kerusi, duduk atas kerusi. Tak adalah lunjur kaki kat saya. Ni tapak kaki dia tunjuk saya. Satu, dia makruh sebab menghadap kiblat. Sebab saya tak boleh mengajar tuan. Saya jadi macam terberhenti. Saya tengok tapak kaki dia, saya hilang saya punya cara nak sampai. Saya terpaksa tegur juga depan supaya dia berhenti benda tu, baru saya boleh sambung saya punya ni. Lain tuan, kami punya sensitivity dia lain. Tak macam ada setengah ustaz, dia boleh kalau tu angkat kaki ke, dia lunjur ke, dia tidur baring ke. Ustaz tu selamba je ngajar. Saya tak boleh. Saya sensitif sangat. Sebab guru saya sensitif, bapak saya sensitif. Jadi kadang-kadang saya terpaksa tegur. Dah tegur merajuk keluar, tak nak mengaji dah. Habis siapa nak tegurnya kalau saya tak tegur? Ya. Kemudian bila berbahasan tu, berbahas sampai ke sekolah. Zaman saya sekolah dengan agama, tanya kawan, ngadap kiblat boleh ke kaki ngadap kiblat? Dia kata tak ada dalil. Memang tak ada dalil, tapi sebagai dasar adab. Ya, mana kita ambil? Kaki ni dia, Nabi tak pernah tunjuk tapak kaki kat sahabat. Nampak? Tu kata Syekh Nuruddin, Nabi tak pernah tunjuk tapak kaki dia kat sahabat. Ya, dia akan tutup kaki dia. Kita ni duduk macam panglima tu. Duduk bersila je tuan-tuan tu, tapak kaki tu atas paha. Kau main lagi ngeledek-ngeledek je punya kaki tu, tunjuk kat muka orang. Itu Nabi tak bagi. Kalau betul ikut sunnah Nabi, itulah ikut sunnah Nabi tuan. Bukan takat bersuri je, bukan takat pakai sorban je. Akhlak tu paling penting. Bagaimana Nabi tunjuk tapak kaki dia, macam mana Nabi tunjuk muka dia. Itu antara dia lah. Jadi termasuk ni, kalau kita bahas, ya ke tapak kaki tak boleh lunjur ke kiblat? Ya. Taklah sampai haram, tak ada sampai makruh, tapi dia tak, adabnya salah. Ya. Sebab depan ni kita ngadap kiblat untuk sembahyang. Kaki tu bukan tempat mulia lah satu. Okey. Kecuali hilang, dikira adab, tak salah pada adab bila dah mati. Orang yang sakit nak semayang, dia tak boleh bergerak langsung, dia menghadap kiblat dengan tapak kaki dia. Itu yang boleh. Tak adalah salah hadap dia. Ataupun orang yang menunggu mandi mayat, dia meninggal innalillah, maka mayat dia menghadap kaki dia ke kiblat. Tu.
Sebab apa? Bolehlah. Sebab dia iktirafkan sebagai orang yang sepatut badan dia kat kiblat. Oleh dia mati, dia tak boleh ngadap kiblat. Maka tapak kaki dia kat kiblat. Sebab tu dia angkat kepala dia. Sunat kan? Mayat ni sunat letak bantal. Macam mana orang nak semayang sakit tu. Sebab itu dia ngadap kiblat. Maknanya mati pun disuruh ngadap kiblat. Tapi dah dia mati, dia tak ada ngering, tak boleh. Kita tak boleh ngering dengan dia. Dia suruh lentang kan. Dan kaki tu ngadap kiblat. Bukan sebenarnya kaki yang disuruh ngadap kiblat. Muka tu sebab dia angkat letak bantal. Macam orang semayang. Lain waktu tak ada. Lain waktu orang tak. Tinggal lagi kata sebahagian orang, bukan orang alim lah, orang tua-tua dulu. Dia kata boleh kita tidur kaki ngadap kiblat dengan syarat kita niat, aku niat nak mati. Nak rasa macam mana mati, nak ingat macam mana mati. Supaya ingat mati, kita berlunjur, letak kepala bantai balik, ingat, ni aku dah, malaikat mau angkat nyawa aku, dah tarik nyawa aku. Itu je boleh kata dia. Waktu lain tak boleh. Okey, jadi termasuklah berludah. Kenapa berludah di hadapan tak boleh? Sebab depan kiblat. Makruh kita ngadap kiblat, kita berludah. Okey, satu. Yang kedua, belah kanan makruh, ludah belah kanan. Walaupun bukan dalam semayang. Sebab apa? Kerak kanan malaikat baik. Kiri ni kita anggap tempat tak baik lah. Kiri ni basuh tangan kiri, apa semua kiri. Ya, kalau orang tua kata tu, kalau hak jahat tu ludah belah kiri, sial kata dia. Orang tua lah. Orang tua punya petua pelik-pelik. Ya. Okey, berludah belah kiri, ya, kerana benda tu tak elok. Hanya dia kata apabila hendak berludah, ya, sebelah kiri atau bawah kaki itu boleh. Jangan ke depan kan tu. Bawah kaki dia. Dia tunduk itu, gitu. Mulut tak ngadap kiblat gitu. Ke bawah. Kemudian dia pun tenyeh lah dengan kaki dia. Baik. Bila tu? Lagi tuan-tuan ludah dalam masjid. Selagi mana bukan dalam masjid atau tempat yang diraikan. Okey, berludah dalam masjid hukumnya haram. Jadi benda ni tak boleh praktik dalam masjid. Kalau nak juga kena spare sapu tangan. Tu sunnah Nabi lah. Saya pun tak boleh nak amal sunnah tu. Orang tua saya amal. Dia memang ke mana dia bawa surat sapu tangan. Masa tu tak ada tisu sangat kan. Sapu tangan ni memang dia pergi mana-mana pun dia bawa sapu tangan. Saya tak boleh nak amal tu. Abang sulung saya boleh. Sebab kita daripada kecil tak diajar. Ajar macam sekolah rendah. Sekolah menengah tak bawa sapu tangan dah, action. Bawa key tu. Sapu tangan key tu lah, mak-mak punya tu, warna merah tu. Tu pun tengok kawan beli. Kita tak merasa kan tengok kawan kan. Mana dia bawa sapu tangan? Dia berkata playboy bawa sapu tangan. Menurutnya sapu tangan ni sunnah. Bila kita ada sapu tangan, bila kita baca sangkut kahak ni tak boleh tahan lah. Dia tak boleh telan balik, batal. Kena buang kahak. Maka sebab tu boleh berudah dalam semayang. Tak gitu. Gitu. Ludah dalam kain borok atau sapu tangan tadi, masuk dalam poket. Sebab dia bukan najis. Jangan pula letak tepi kawan pula. Ada ludah situ, tauknya ke depan tu. Tak tahu. Kerana haram berludah dalam masjid ni, atas lantai masjid tak boleh. Ya, walaupun dia bukan najis, sebab dia genyi, dia benda yang orang jijik. Ya, lihat dia, tak boleh kita ludah dalam masjid. Okey. Surau dia tak haram, tapi tak elok juga dia masuk izak, menyakitkan orang. Ya, ada pula ludah dalam masjid, dalam surau kata kan. Okey. Yang Nabi kata bawah tapak kaki ni kalau semayang di pasir. Macam mana masjid Nabi adalah lantainya pasir. Maka pasir tu dia boleh ludah kat pasir tu, kemudian dia boleh tenyeh dengan kaki dia, tutup balik air air ludah tu ataupun kahak tadilah. Kenapa berludah? Kerana itulah Nabi yang ajar. Kalau kita semayang ada kahak, ada benda yang sangkut, kita kena ludah sebab nak baca Fatihah tak lepas. Telan batal. Telan batal kahak. Ya, mana kena ludah dalam kain. Jadi sebab tu fuqaha kata, ya, boleh saja kalau kita nak jaga antara dua perkara. Telan batal semayang. Nak ludah haram. Maka kata dia, ambil tangan baju ni, ludah ni. Kalau mengaji kita tak heran, dia tenyeh gitulah. Kalau kita mengaji, kita tak rasa benda tu genyi, kotor sebagainya. Sebab apa? Sebab fiqah dah ajar. Tapi kalau kita bawa dalam masyarakat, dia rasa genyi, apa pengotor orang ni.
Sebab tu kita nak amalkan sesuatu perkara yang tidak ada dalam masyarakat agak sukar. Tapi kalau di pondok, di tempat pengajian, itu benda biasa. Ya, itu benda biasa. Alim ulama' pun kadang buat, dia lupa bawa sapu tangan. Kalau dia telan, batal. Dia pun pelan-pelan tu, tak nampak pun. Itu dia gonyor pelan-pelan. Tak adalah kena gonyor lah, tak kira orang nampak hijau. Tuan pun. Tak boleh. Dia bila gonyor tu, dia tak ada, dia basah je lah. Tak nampak lah hijau tu. Dia nampak pekat kau main dia punya kahak dia tu. Islam dia jaga gitu. Sebab dia jaga dua mudarat. Kalau dia telan, batal. Kalau dia ludah, atas masjid, haram. Jika bukan masjid, nampak? Adapun jika dalam masjid, maka iaitu haram. Tak boleh ludah kanan, tak boleh kiri, tak boleh bawah, tak boleh depan, tak boleh. Dah hukum dia berubah dah. Okey. Kerana disebut pada hadis berludah dalam masjid itu khati'ah, satu benda yang kesalahan, dan kifaratnya ditanamnya. Nabi pesan dalam hadis, ada cerita dalam hadis sahih, Nabi kata siapa yang ludah di dalam masjid itu dibalas azab, diazabkan. Satu benda yang salah. Benda salah kena ada kifarat. Kifarat dia apa? Ya, dia kena tanam. Kenapa dia sebut tanam? Sebab masjid Nabi itu pasir. Maka dia kena korek pasir tu sikit, timbuskan balik. Terbalikkan dia punya kahak tadi lah. Jadi kambur-kambur lah, tak nampak lah. Maka selagi mana ada kat situ orang tengok dalam masjid tu, selagi itu berdosa. Itu kalau ludah. Kalau bawa anak kecil dalam masjid, macam mana? Anak tu berjejer-jejer kencing, ya Allah. Ada berlaku di masjid kami. Mujur lah masjid kami ni, tak adalah orang bengking. Tak adalah, dulu ada, tak berapa dah lah sekarang ni. Tapi geram tu geram juga lah. Anak dia tu OKU, bukan OKU, dia penyakit apa, orang macam rentan ni. Ya, dia tak boleh kita kawal dia kan. Jadi dia semayang. Dia biar anak tu isteri jaga. Isteri pula bukan jaga dalam kereta. Dia dah tahu anak dia tak boleh dikawal. Ya. Jaga dalam masjid. Dia jaga kat itulah kaki lima kan, belakang masjid kami tu ada kaki lima. Jaga kaki lima tu. Budak jenis ni terlepas lah. Terlepas, dia pegang anak dia tak boleh terlepas. Dia macam agak-agak cacat sikit lah kaki dia tu, pakai tongkat apa gitu. Dia masuk masjid, bunyi orang, dia muntah lah masjid. Muntah ni najis kan. Al-qaid ni muntah ni najis. Habis sembahyang pakat tengok ni. Suami tu tak buat apa. Dia sembahyang, habis sembahyang, perempuan ni lah mari tolong lap apa semua. Dia pun panggil siap lah, tolong basuh kan apa semua. Kesian lah dia perempuan mari tempat jemaah lelaki. Siapa tak kata apa lah, sepatutnya kalau dah tahu anak macam tu, kamu pegang dia, bagi isteri jaga semayang. Dah habis semayang, bawa masuk dalam kereta. Ya, jangan bagi dia keluar, kamu pula semayang. Tak ikut jemaah pun tak haram, tak berdosa. Bahkan lebih aula dia tak berjemaah untuk dia jaga anak dia. Kita kadang-kadang fiqh aulawiyat yang disebut oleh Syekh Yusuf Qadawi tu kita tak mengerti. Mana nak diutamakan? Kamu nak semayang jemaah ke jaga anak? Jaga anak lagi. Ya, tak payahlah ikut jemaah yang ramai tu. Ya, kamu semayang seorang belakang pun tak apa. Nak cepat-cepat kan. Kalau semayang jemaah nak jenis tunggu imam. Imam kadang tahiyat dia lama. Sebab tu Nabi kata, siapa jadi imam, dia ringkaskan semayang dia. Sebab takut orang sakit di belakang, orang susah, orang tak larat, orang ada jaga anak. Ya, kita ringkas-ringkaskan baca. Jadi kadang-kadang tahiyatnya panjang. Dia tak habis lagi tahiyat, nak berhenti tak boleh. Ya, anak dah mula meronta. Sebab tu kalau kita jadi imam, kita dengar ada budak menangis wek belakang, cepat-cepatkan semayang tu. Takut mak dia tengah semayang, bapak dia pun tengah semayang, anak tadi ni tak ada siapa jaga. Ya, dia nak berhenti tak boleh, makruh. Gitulah. Ya. Ni maksudnya jadi bila dah najis ni berdosa. Kita yang berdosa sebab apa? Sebab budak tu tak tahu apa, kamu yang penyebab dia. Ya, kita patut jaga anak daripada buat benda yang salah. Sebab kita ni wali.
Jadi bila dia buat salah, kita berdosa lah. Asal awal lagi patutnya kamu kawal dia. Jadi orang yang ada kesempitan dalam bab tu, dia tak perlu kejar untuk dapatkan fadilat jemaah. Kerana fadilat dia menjaga anak tu dengan kesabaran lebih pahala besar berbanding dengan dia berjemaah. Tu fiqahnya kena tahu kat situ. Jadi tak adalah orang marah, tak ada melibatkan kotor masjid, tak ada ganggu pi langkah kepada orang tengah semayang. Tak baik benda tu. Dengan alasan sahabat Nabi semayang, cucu duduk atas kepala. Bukan dia pijak kepala Nabi, dia duduk tu dia ingat yang tu pasal Nabi SAW selalu jadi kuda pada cucu dia. Dia masuk-masuk, dia tahu, mana tahu kata Nabi tu semayang. Satu. Dan dia bukan Nabi yang bawa anak cucu ni. Cucu tu duduk sebelah. Rumah Nabi tu sebelahan dengan masjid. Jadi bila dia sampai di rumah, tengok atuknya tak ada. Dia tahu dia berjalan lah dua orang ni, Hasan Hussein. Jalan-jalan tengok kat masjid. Oh, atuk tengah semayang. Oh, atuk jadi kuda, kata dia. Pasal selalunya atuk jadi kuda. Oh, duduk celapak tengah belakang lah. Tu asalnya bukan saja Nabi bawa dah. Itu salah. Kalau siapa mengatakan saja Nabi bawa kanak-kanak masuk masjid, itu salah. Banyak riwayat hadisnya Nabi dengan sama kanak-kanak di rumah. Anas bin Malik semayang dengan Nabi semayang sunat jemaah berdua di rumah. Jadi dikan sebenarnya kanak-kanak yang belum mumayyiz di rumah, bukan di masjid. Jadi tak boleh alasan tu. Dan kita kata tak ada salah budak, kata dia. Dia langkah kepala orang tu tak baik tu. Kan kadang dia mari masuk satu sah tu, peluk dia langkah kepala pakcik tu. Satu, hilang khusyuk pakcik tu. Siapa tak nak khusyuk tu. Yang kedua, adab. Takkan kita nak biar anak kita salah adab? Satulah, sesuatu izak nas, menyakitkan hati orang, itu haram. Jadi kamu punya anak, kamu kena jaga. Tanggungan kamu. Anak tu tak salah, kamu salah. Macam kambing, macam hukum kambing kan. Kambing makan rumput orang, makan pokok bunga orang, tak salah kambing tu sebab dia kambing. Tuan dia salah, tak kawal, memang dia kena dakwa dalam mahkamah. Macam tu juga kanak-kanak. Satu. Yang kedua, kenalah orang alim tu tadi ni, yang semayang ni orang alim, kepala dilangkah, salah adab, tu jadi budak tu jadi jahat, nakal, degil, tak mau dengar cakap orang, ketulahan. Kita tak jaga adab-adab gitu, maka sebab tu kita tengok masyarakat kita pincang sangat. Kita rasa benda tu tak salah. Salah segi adab, salah segi akhlak. Mendidik akhlak tu wajib. Jaga tu dulu. Tak payah nak ajak dia sembahyang dalam sah lagi. Jaga akhlak dia dulu. Sampai dia jadi orang yang dengar kata, orang yang takut nak buat tentu hala, baru kita ajar dia sembahyang. Sebab kami macam tu kan. Untuk saya ajar adab, dia tak ajar sembahyang. Automatik bila kita duduk dalam orang ramai, kita diam. Saya macam tu. Saya diajar untuk macam tu. Jadi lama-lama tengok orang sembahyang, baru mula start sembahyang. Dia tahu dah kalau majlis orang ni, dia duduk diam. Kalau tempat main, dia main. Sampai tahap tu baru boleh kita ajar bawa dia datang sembahyang. Tapi kalau kita kata dia pertelih beza, masjid tu apa benda, tempat orang ramai itulah dia nak melompat apa semua, benda tu tak relevan lah dia kata. Kalau kita bawa, dia menyusahkan orang. Tapi nak buat macam mana, dah trend lah ni. Trend tu mengalahi syarak lah. Kata apa? Okey, habis. Wallahu alam.